Okay, ini Jumaat 2 bulan Mei 2025 pada jam 6.37 petang. Kami nak bergerak ke Kedah, Kuala Nerang untuk ke Patani, Thailand besok insyaAllah. Kita berkumpul di Masjid Kuala Nerang insyaAllah bersama tim Ustaz Tengku Yusof. Okay, kita sekarang di Pontianak Tapah, jalanan ke Kuala Nerang. Besok nak masuk ke Thailand insyaAllah. Minum ngeteh lu, ngopi lu. Tu bantal duit. Ngeteh lu. Tu bantal duit. ليس لها من دون الله كاشفة 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 ليس لها من دون الله كاشفة. Ini dah bukti dah, bukan bukti lah, dia bagi tahu ke atas ziarah. Dan alhamdulillah cuma seorang dua tak dapat dihubungi, tapi saya rasa kena pergi juga sampai Kedah dua model. ليس لها من دون الله كاشفة 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 ليس لها من دون الله كاشفة. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini saya, isteri dan anak dapat join ziarah ulama Patani. Alhamdulillah. InsyaAllah 13 ulama besar Patani, ialah Ratibat Patani. Kita akan ziarah pondok dan ulama insyaAllah, dan kita ziarah makam-makam wali Allah. Kita baru sampai di border Durian Burung, Thailand. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tengok kawan, nak beli apa beli, jangan lupa. Kepada pengikut Tegar Loli Travel, jangan lupa lepas ni Loli Travel akan buat program ataupun trip ke Yala, Patani Neratiwan. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu je. Good morning. Ikut sana sama. Yalah. Mana lagi? Yalah. Oh, jalan dia cantiknya. Bantau. Gunung Bantau Tanah Merah. Tanah Merah. Baik kita. Cepat
di kampung je. Kau balik kampung Johor. Kampung Johor. Oh, macam gerai batang tu kan. Sekarang ni kita minum daripada nasi. Ini kau buat apa ni lagu? Cepat. Sebenarnya nak terus. Sebenarnya terus aku pusing balik. Kita hari pun pusing balik. Baru naik van, pusing balik. Nak mula lagi. Rupanya kita tukar duit. Yelah sebelum Saya tak tempat tukar duit dia. Sempoi. Tukar 200 bak. Kan kita je kan. Apa tulis dia tak faham. In je yang tahu. Agak Ya, dapat. Okey. Apa nama ni tadi? Ayam golek yang ni? Ni kepah golek. Kepoh ya. Ada jual lemang Kita kat mana ni? Ni kat mana ni? Yala je. Ya, tani. 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 Orang tani buat lah. Oh. Duduk sini lah. Orang tani buat tu. So sedap. Oh, kuah dia. dia video tak nampak kan. Kita nampak dia bergerak. Okey, konvoi 30 biji kereta. Tak, 20 biji kereta. Okey, semua dah lepas. Maknanya kita nombor 3 di belakang Inilah orang tani. Yala. Saya dekat Yala lagi. Bumper wall. Tengok kedai-kedai dia. Alamak. Macam Pantai Timur kan? Kita kena kampung. Rumah dia lah sini lah Pantai Timur. Kita belakang sekali. Jadi kita mula depan apa? sekali. Jangan buat keluar kat kita lah. Sebabnya yang depan tu anak-anak Ini bukan tu besok. Kan, dia key. Pondok ni apa pernah pergi? Ini pernah pergi. Tak rasa. Ni pondok dia, nanti kita masuk dalam ni. Ni. Nanti pergi belakang tengok pondok tu. Tengok pondok dia. Pondok Daif. tempat boleh tinggal. Tempat Boleh dia tinggal. belajar. Kita duk bawa depan sekali. Ini nanti sedekah abang layan yang lain ke apa? Lain lah. Tu dia punya muda. Ni tu guru dia. Ni tu guru dia. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur sangat kerana terpilih ataupun Bapa Sudi menerima kita sebagai tetamu pada pagi yang mulia. Sangat suka dan gembira di atas kedatangan tuan-tuan yang dihormati semua. Lebih-lebih lagi ucap terima kasih kepada Ketua Rombongan Tu Yusof kita ni
Acak dan dia di sini satu perkara yang paling baik juga lah. Kerana silaturahim antara kita sini, maklumlah tempat ini tempat yang ni duduk di dalam tak apa tidak apa tapi pihak kami ini sangat suka dan gembira di atas kedatangan tuan-puan pada hari yang mulia ini. Ada berkata Tuhan ada berkata di dalam Quran yang amat mulia. Tuhan kata lana inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Ini asal kita. Termasuk juga dengan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kita manusia mesti tahu bahawa segala matlamat manusia semua kita tahu dah. Tapi ulang sekali lagi, asal kita manusia ni apakah tujuan, apa hikmah yang Tuhan menjadikan banyak-banyak kejadian dia, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan buat jadi manusia, jiwa manusia. Lalu Tuhan berkata di mana yang berada yang firman oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna, tiada aku menjadikan jin wal insa dan manusia illa liya'buduni. Hikmatnya untuk mereka itu jin dan manusia dua golongan. Illa liya'buduni, malaikat kecuali supaya mereka yang jin dan manusia itu beribadat kepada aku. Ini hak kita, jin dan manusia. Semua lewat pada hikmat kata, tapi untuk jin dan manusia yang dia kata liya'buduni. Wa aqwalun az-zahiratu wal batinatu bima yuhibbullahu wa yardahu. Itu ibadah. Gapo dari ibadah takrifnya ialah af'alun, segala perbuatan. Apa yang kita buat, apa yang kita berlaku, wa aqwalun, dan apa saja perkataan-perkataan. Ibadat segala perbuatan, segala perkataan. Az-zahiru wal batinu, hak zahir dan yang batin. Lima yuhibbuhullahu wa yardahu, ialah bagaimana yang Tuhan redha, yang Tuhan kasih dan Tuhan redha. Ia ibadah. Jadi makna kalau kita pergi dengan sewa itu, luas ibadah. Bukan terhenti daripada semaya saja, puasa saja, haji, umrah saja, jauh. Yang lain pun ibadah juga kalau mengikut takrif yang ditakrif oleh orang. Dia tak kuasa sinyok, tak kuasa tumpeng, cuma apa yang ada. Apa ada itu tak apa boleh kayu lah juga. Boleh wipai tak ini jawapan anu tak ada kuasa sinyok itu. Satu, wa Allah yang sana dan dia tidak lupa itu. Bimaktumi dengan apa yang tak ada. Belalah dia tak ada namun pun. Belalah dia tak bisa diuji oleh orang. Walaupun dia tidak diuji oleh siapapun tak. Kamu. Kalau itu nak tanya kata, sama kita orang kita. Orang puji dengan orang mati. Orang itu boleh sama. Kalau tak ada sama, kena kacau lagi. Kena lihat dah, jadi siapa boleh puasa sama. Tapi banyak. Semaya banyak orang boleh buat. Puasa wajib banyak orang boleh buat. Tapi hak ni boleh buat. Hak ni, hak puasa sama ni.
Dan tu hewi kau, tu hewi kerja ini, tu nama ini. Oh, tak ada apa-apa. Supaya dengan tu benar, jangan tu perni, dengan orang makin, dengan orang itu kini. Walau bahawa tu hewi wasana gemarkan, gemar nak dengan cara. Masa sebenarnya masa gemar, ilal akhirah kepada akhirat. Ya. Kalau kita hati masa gemar ke akhirat, baik pada gemar pada dunia, alhamdulillah ada salah satu kita dah. Apa kata nanti disani. Akhirat dunia. Tapi dunia ini mana buat awak tu? Mana hal kedua tu? Oh dunia, tapi dunia ini saja. Ini yang nak kapal nak naik. Dunia apa akhirat di dunia? Dunia di kita. Orang yang kita wabasarahu uyuban. Tuhan memberi lehat, Tuhan winapok. Kita winapok. Winapok berarti napok dapat uyuban akan keaiban dirinya sendiri. Winapok keaiban diri kita. Kalau manusia banyak, tak nampak keaiban diri, tidak nampak keaiban orang lain. Ini benar pula dari manusia boleh nampak.